Yo, what's up guys? Hari ni hari kedua kita orang nak melancong ke somewhere. Kita orang nak pergi ke museum. Museum Kuala Terengganu. Next kita orang akan ke Museum Terengganu. Hi, what's up guys? Kita orang dah sampai ke Museum Terengganu. And you can believe it is how huge this place is. Tapi tak lebih. Okay, sekarang ni kita tersesat sebab tempatnya besar. Kita orang sesat guys sebab kita orang yang atas ni kaunter dia. Ya. Kat sana pun bukan. Dia masuk atas. A few moments later. Ada kedai guys. Ada jual-jual barang-barang Terengganu lah, macam keychain macam tu. Lepas tu patung penyu. Patung penyu tu macam kita punya apa? Jom kita tengok. Ni motor ni dah pupus. Ni dah pupus. Maksudnya tak ada dah. Tapi boleh je kalau buat motor gini sutai, tak boleh ke sama. Bagi tak ada kayu. Mana? Kita kayu. Mana? Kayu, ada kayu ke apa kan? Oh, dia sebenarnya basikal. Dia ada enjin. Pasal ni boleh belaka kan? Dia dua dalam satu. Nah, dua dalam satu lah maksudnya. Ini dia ada pengayuh dia. Lepas tu dia ada exhaust pula. Mana? Dia kena belakang dah besar. Tengok dia. Exhaust ada. Tapi dia tak ada benda pegang. Kakak ibu akan patah rasa ni. Dia rasa gini ada kayu. Prong boleh. Prong. Kita sebenarnya sedang mencari kain cindai. Tapi tak jumpa. Kenapa dah? Ni benda maksud dia. Baju kurung Teluk Belanga. Sebenarnya baju kurung ni stay lagi ada. Cuma nak tunjuk kan orang dulu-dulu buat. Dia macam sebab nampak ada je dekat Shopee. Sekarang ni kita orang nak naik atas. Tengok betul. Hantu. Kita main sama dulu. Anak-anak. Oh, jadinya dari Terengganu lah benda ni. Congkak lah. Ini congkak lah. Tengok ah. Kenapa ni jadi begitu? Kenapa sih? Jalan-jalan. Nanti korang tunggu je lah vlog kita ni. Sebab bosan juga kalau nak record je. Tak ada masa nak record. Sekejap lagi. Okay, bye. Korang selepas kita pergi museum tadi, kita berehat dulu di mamak. Makan-makan. Apa? Gami. Ini memang betul-betul rasa mangga lah. Ya, harum manis. Ya. Makan apa? Makan Maggi goreng dengan telur. Ya, sama. Dia seorang je makan dah. Sup. Maggi
sehari lah. Kuah, makan kuah. Okay.